Hello guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Seram Kita. Hai korang, hari ni kita nak buat apa? Hari ni aku nak pergi beli mainan badut yang disumpah. Badut, mana? Keluarlah. Astagfirullahalazim. Wih, ada badut dekat depan rumah aku sekarang ni. Weh, dia pegang aku weh. Weh, dia pegang aku. Ya, aku nampak. Aku ni tak nampak. Man, tolong man. So guys, macam aku cakap tadi, ya betul, kita orang nak pergi beli mainan badut yang disumpah. Dekat mana? Dekat ada satu app ni, aku tak boleh bagi tahu sebab macam tak elok pula bagi tahu. So, dekat app ni dia tulis apa? Mainan badut untuk dijual. Tetapi macam korang tengok sekarang ni, bukan mainan badut, dia macam mainan budak-budak zaman dulu kan, ada kuda-kuda macam tu. So, lepas tu aku baca pula dekat bawah yang dia cakap, hati-hati sebab mainan ni bukan macam mainan biasa. Mainan ni telah disumpah oleh badut. Dan mainan ni kepunyaan badut yang dah meninggal. Lepas tu dia tulis juga dekat bawah, dia cakap kalau sesiapa yang beli mainan ni, tolong jangan main mainan ni. Maksudnya jangan buat bunyi mainan ni. Sebab apa? Sebab kalau mainan ni mula je lagu muzik dekat dalam mainan tu, bila dia start bunyi apa semua tu, badut yang disumpah ni akan datang balik dekat orang yang beli mainan tu dan dia akan cekik untuk dapatkan mainan tu. Sebab apa? Sebab dia cakap badut tu memang nakkan sangat mainan tu sebab mainan tu kepunyaan arwah anak dia macam tu. So, macam mana aku cakap dekat korang tadi, ya, yang tu yang ditulis dekat bawah tempat yang dia jual macam tu. So, hari ni aku nak pergi beli benda tu sendiri. Sebab apa? Sebab aku nak try dengan mata kepala aku sendiri. Sebab apa? Sebab aku tak percaya. Aku tak mudah percaya dengan benda-benda fake macam ni. Bagi aku fake lah. Okay, bagi Solihin pula, fake ke tak? Tak fake. Betul. Macam tak logik pula. Kita beli mainan, dah lah mainan tu bukan macam badut. Lepas tu bila kita bunyikan dia, tiba-tiba ada badut datang. Sebab apa? Sebab dia suka mainan tu. Mainan tu kepunyaan arwah anak dia. Tak masalah sekarang, dia pun dah arwah. Macam mana dia nak ambil balik mainan tu? Aku tak percayalah benda-benda mengarut macam ni. Kau boleh percaya Solihin? Boleh. Dia boleh percaya benda-benda macam tu. Bagi aku Cakap besar. bukan cakap besar. Masalahnya benda ni macam kita tak boleh nak percaya sepenuhnya. Sebab orang boleh menipu dengan mudah macam tu. Tapi tak apa, kita akan beli juga mainan tu. Lepas tu kita try dengan sendiri. Barulah kita tahu betul tak betul apa yang dia tulis tu, yang apa yang dikatakan dekat mainan yang disumpah oleh badut tu. So sekarang ni korang kena pilih tim. Sama ada korang nak tim dengan aku yang mana tak percaya benda-benda fake ni, benda-benda mengarut ni, tak percaya, ataupun korang tim dengan Solihin yang mana dia percaya dengan benda-benda mengarut ni. So korang pilih mana? Korang komen dekat bawah dulu. Lepas tu sambil korang komen tu, korang tolonglah subscribe terus channel Seram Kita. Dan jangan lupa like video ni. Lepas tu korang komen dekat bawah banyak-banyak, okay? So tanpa membuang masa, bukan tanpa membuang masa, aku dah beli pun mainan tu. So sekarang ni kita orang nak pergi ambil mainan tu dekat taman. Sebab apa? Sebab orang tu cakap dia tak berani nak jumpa aku depan-depan nak bagi mainan tu. Sebab dia cakap mainan tu disumpah kan. So dia macam tak nak terbabit dengan apa benda yang aku buat macam tu. So sebab itulah dia tinggalkan mainan tu dekat taman dan suruh aku sendiri pergi ambil dekat sana. Tapi sekarang ni pukul 1 pagi. Tapi tak apa, kita pergi ambil juga. Sebab apa? Sebab aku berani. Yang ni je penakut. Sebab dia percaya benda-benda bukan tu. So tak apa, tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi dekat mainan tu. Let's go. So guys, sekarang ni kita dah sampai dekat tempat yang orang tu cakap dia tinggalkan mainan tu dekat sini. Sebab apa? Sebab dia penakut. Dia penakut, dia pergi percaya yang badut tu. Aku tak percaya benda-benda macam ni. So dia tinggalkan dekat, kalau ikutkan dia ambil gambar dekat situ kan. Dekat kawasan apa nama? Macam tangga-tangga macam tu. Menara macam tu. Menara macam tu. So dah ready ke Solihin? Eish, Apa bahaya. Kau tengok tak, Solihin ni penakut lah.
Tak ada apa, takkanlah mainan tu pun bahaya macam tu. Korang rasa macam mana? Korang percaya aku ke yang mana aku tak percaya yang mainan tu penyebab badut keluar, badut seram keluar? Ataupun korang percaya macam Solihin? Kalau betul macam mana? Tak ada betul-betulnya. Tak percaya, jom kita pergi ambil. Bahayalah kau ni, Okay, Man. Solihin pegang ni. Jom kita pergi ambil. Jom aku tunjuk dekat Solihin yang benda tu hanya fake semata-mata. Degil ni Abang Iman ni. Degil. So guys, kita dah jumpa mainan yang kita beli. So orang ni memang tinggalkan macam ni je. Macam kita kan beli guna duit. Dia tinggal macam ni je, dengan basah dalam hujan. So ni lah mainan yang dikata-katakan kalau kita buat bunyi ada keluar badut macam tu. So aku tak percaya. So jom kita try. Wesh, bahayalah kau ni. Aduh. Tak ada badut pun. Tak ada badut pun. Badut. Badut. Mana? Keluarlah. Astagfirullahalazim. Janganlah panggil, Tak Man. apalah, jom kita try main ni kat Kau tak rumah. takut Sebab ke? apa? Sebab sekarang ni hujan. Jomlah kita main. Kita bawa mainan ni balik rumah. Kita try main kat rumah balik. Kau tak takut ke, Man? Aduh. Engkau Tak ada ni Engkau lah buatlah badut. macam tu. Percayalah benda mengarut ni. So guys, kita dah ambil mainan ni. Jom kita try test dekat rumah terus. So Okay, let's go. Ini tu astagfirullahaladzim. Weh, 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 lari. weh. Allahu Akbar. Apa benda yang aku nampak tu weh? Aku rasa kamera aku rosak kot. Tak apalah, jomlah kita balik. Akbar. Kau keluar lagi lewat-lewat. Kan dah macam-macam nampak. So guys, sekarang ni aku dah bawa pulang benda ni dekat rumah aku. Dan macam korang tahu, benda ni benda disumpah. Mainan ni dia cakap kepunyaan badut yang dah meninggal. Dan kalau kita startkan bunyi dia, badut akan datang dekat kita dan kacau kita macam tu. Sebab apa? Sebab ikut apa yang abang tu cerita, dia cakap kalau kita mainkan lagu ni, badut tu akan datang. Sebab apa? Sebab mainan ni sebenarnya kepunyaan anak dia. Tetapi anak dia telah meninggal setelah beli mainan ni. So disebabkan itu, badut tu macam nak sangatlah mainan ni macam tu. Sebab tu bila dia meninggal sekalipun, dia tetap nakkan sangat mainan ni. Sebab apa? Sebab dia sayang sangat dekat anak dia. Anak dia? Apa Anak sangat dia, badut badut. pula? Anak dia. So disebabkan dia sayang sangat dekat anak dia itulah, dia sampai jadi hantu, sampai kacau dan nak sangat mainan ni. Tak kira siapa yang beli dan siapa yang punya macam tu. Tetapi macam aku cakap lah, aku tak percaya. Aku tak percaya benda-benda mitos macam ni. Sebab macam tak logik kan. Dah kalau badut tu dah meninggal, kenapa pula dia nak lagi mainan ni? Kau dah meninggal kan? Kalau betul macam mana? Tak ada betul-betulnya. Aku tak percaya. Alah, So acak kalau tu. Okey macam ni. Kalau jadi betul, Macam ni. Kalau kita satu cara je, macam mana kita nak buktikan benda ni betul ataupun tak betul, dengan cara kita main mainan ni. Tapi serius lah, kita nak cuba mainan ni kat rumah. Kau rasa macam mana, Solihin? Berani tak berani? On tak on? 50-50. Okay, tak apa. Okay, jom kita start. Mulakan mainkan permainan ni. Wah, dia ada lampu lah. Wah, ada lampu lah korang. Kau dah tahu benda ni. Apa? Benda ni aduh, ada apa ni yang buruk asal kau beli. Kau tak fikir bahaya ke? Sebab kita nak cuba. Sebab aku tak percayalah aku beli. Macam tu. Sebab kita nak buktikan benda tu fake lah. Aku beli sebab apa? Sebab aku tak percaya macam tu. So korang tengok lampu dah menyala. So tinggal satu je lagi, bunyi dia. So macam mana apa yang abang tu cakap bunyi dia, kita kena pusing. Okay, kita tengok Bismillah. Gempak. Gempak. Rekod. Weh, Ni kalau buat tidur jadi juga. ya, rekod. Cik. Nampak tak? Bunyi dia best. Tapi tak ada pun badut. Tak ada pun badut. So, Cakap besar nanti muncul betul-betul. Okay, kita try sekali lagi Kalau tak muncul juga badut tu, maksudnya benda ni fake macam tu. Okey korang, kali kedua pula. So, kalau kali kedua ni tak ada badut juga muncul, Pasal ada bunyi sendiri. So, diamlah. Aduh, tak put. Diamlah. Ya Allah, dia tak nak diam lah.
So sekarang ni kita nak try kali kedua pula. Dan kalau kali kedua ni tak muncul-muncul juga badut yang kita nak, maksudnya benda ni fake, benda ni palsu dan hanya mitos semata-mata. So siapa yang team dengan aku tu yang percaya benda ni fake, kita geng dan kita menang. So siapa yang geng dengan Solihin, korang kalah macam tu. Pada muka korang, siapa suruh percaya benda-benda bukan-bukan macam ni? Kalau korang jadi betul, tak ada jadi betul. Jom, nak tengok jadi betul tak betul? Tengok ni. Rekod-rekod kan bunyi the best. 1, 2, 3. Ya, aku nak letak dekat dalam. Kau cakap besar lagi tu, bunyi apa tu? Sekarang ni macam korang tengok, sekarang ni dah pukul 1 pagi. So siapa je yang nak datang rumah kita pukul 1 pagi? Takkanlah badut tu kan. Tak apa, aku tengok CCTV. Tak apa, aku rasa mungkin jiran kot. Jiran macam nak suruh angkat kain tu sebab sekarang kan hujan. Apanya angkat kain waktu malam? Tapi ya, aku tak ada jemur kain juga kan. Tak apa, kita tengok CCTV. Entah kucing ke, entah rumah sebelah kau ada orang ketuk, tiba-tiba kita rasa macam rumah kita. Kucing boleh ketuk pintu Manalah tahu kan, entah hantu ke. Hantu lagi logik daripada badut yang abang ni cerita macam tu. So jom kita tengok CCTV. 1, 2, 3. Jom kita tengok CCTV. So sekarang ni kita ada tu apa benda tu? Kau nak lagi beli benda ni. Tak percaya, cakap besar. Tengok ni apa benda ni. Wih, apa benda tu? Tunjuk. Apa benda tu? weh, wih, ada badut dekat depan rumah aku sekarang ni. Serius lah, maksudnya benda ni betul lah. Weh, tengok. Solihin, aku dah cakap dah. Benda ni disumpah. Yang kau main juga kenapa? Bila kau cakap? Aku yang cakap. Weh, matilah kita weh. Weh, macam mana ni? Weh, Engkau pergi cek. Tata jiran nak prank ke kau? Okay, tak apa. Kita pergi tengok sama-sama. Mungkin aku rasa kamera ni rosak ke apa kan, tak tahulah. Tapi jomlah kita pergi cek sama-sama. Weh, betul ke apa benda yang kita orang nampak dekat depan rumah aku? Ada badut. Tak percaya kau tanya ni? Betul lah, takkan tak betul pula. Okay, tak dalam jom CCTV kita tadi tengok kan. sama-sama. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita dah ada dekat depan pintu rumah aku. So jom kita tengok. Bismillah. Badut. Macam mana Abang Iman? Ada apa-apa tak? Tak ada apa pula. Macam tak ada apa je. Kosong je badut. Masuk cepat. Tak ada apa pun. Dia muncul balik. Tak ada apa-apa. Weh. Astagfirullah, apa benda tadi? Apa benda? Badut lah. Astagfirullah. Weh, Solihin. Astagfirullahalazim, dia pegang aku Dekat dalam rumah kita ada badut weh. Weh, macam mana aku nak masuk? Dia pegang aku weh, dia pegang aku Aku nampak. Bukannya tak nampak. Tak masalah sekarang ni, macam mana kita nak masuk balik dekat dalam rumah kita? Ada badut dekat dalam rumah aku weh. Macam mana nak masuk ni, Solihin? Aduh, gugur. Astagfirullah. Jap. Solihin. Aku tahu macam mana kita nak masuk. Macam mana Solihin kita kan masuk? ada bawa telefon? Ada. So kan Solihin ada rekod tadi bunyi tadi. Sebab sekarang ni aku rasa badut tu datang sebab bunyi tu. So masalah sekarang betul ni juga. mainan tu kan ada kat dalam rumah. Kita tertinggal tadi. So Solihin kan tak ada rekod bunyi. So apa kata Solihin try mainkan bunyi tu, lepas tu mesti badut tu ingat mainan tu ada kat luar. Lepas tu dia keluar, dia pergi ambil senyap-senyap macam tu. Aku pergi ambil senyap-senyap macam tu. Okey tak? Okey, ready? Okey. Jom. Okey, jom. Kau nampak? Solihin ada mainkan bunyi tadi. So jom. Okey. Solihin letak mana? Tak payah tak. Solihin pegang. So nanti bila badut terkeluar, Solihin lari mana-mana pun. Janji biar aku dapatkan dulu mainan tu. Lepas tu nanti apa-apa kita fikir kemudian. Sekarang ni yang penting aku nak badut tu keluar daripada rumah aku dulu. So boleh? Boleh. Solihin duduk kat depan.
Okay guys, sekarang ni aku suruh Solihin buka muzik yang dia rekod tadi. So dengan cara tu badut akan keluar kejar dia. Lepas tu kau pandai-pandai ya Solihin. Serius lah weh, aku Tak dah apa, lah tak kena apa. pegang tadi. Okay, terus mainkan. 1, 2, 3. Weh, Wih, sekarang ni badut tu tengah kejar si Solihin. So sekarang ni aku masuk dalam rumah, aku nak pergi ambil mainan tu. So mainan tak dekat sana. So sekarang ni, okay, kita dah dapat mainan ni. So guys, sekarang ni aku dah dapat mainan badut ni. So sekarang ni aku tak tahulah Solihin ada kat mana sekarang ni. weh, tolong aku weh. Dia kejar aku. Tapi tak apa, sekarang ni aku rasa aku nak pergi hantar balik dekat taman mainan ni. So jom, let's go. Sekarang ni aku dalam kereta, sekarang ni aku nak pergi hantar balik dekat taman. Tak masalah sekarang ni, mana Solihin? Dia lari ke mana? Weh, Hey, masuk. buka weh. Mana badut tadi? Weh, entah, tiba-tiba hilang. Cepat weh, gerak. Jom, kita terus pergi ke taman Okay, Solihin pegang. Jom, kita terus sekarang ni, jom. Sekarang ni, kita terus pergi dekat taman. Kita hantar balik mainan tak guna ni. Let's go. So guys, sekarang ni kita dah sampai dekat tempat ni balik. Macam korang tengok sekarang ni pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi kita keluar nak pergi tempat ni semata-mata hanya untuk hantar benda ni. Sebab apa? Sebab badut tu memang batal-batal wujud. Dia datang rumah aku So aku tak nak panjang cerita, jom kita pergi hantar tu sebarang ni. So Masa terasa dia pegang aku. Aku ingat sampai mati kau umpankan aku. Cepatlah weh. Aku dah tak sanggup tadi kita dah ni. ambil kat sini kan? Kita letak kat sini. Aku dah tak sanggup dah ni. Okey, tak apa. Kita tunggu dekat semak-semak, kita tengok badut tu ambil balik ke tak. So let's go. So guys, sekarang ni kita orang dah letakkan mainan tu dekat situ. Tempat yang mana kita orang ambil tadi kan? So sekarang ni kita just tunggu badut tu datang. Baik. Okay, jom kita tengok ni. So aku tak tahulah bila badut tu akan datang. Aku tak tahulah badut tu tahu ke tak mainan tu ada dekat situ. So korang tengok ada dekat situ. Solihin rasa macam mana? Ya Allah, Solihin! Man, tolong man. Jom Solihin. Wih, Solihin. Man. Jom. Badut. Ni mainan kau Badut. Badut. Tu mainan kau. Wih, Lambatlah kau. wih. Lambat. Kau kira. Sakit dekat weh. Weh, Solihin kena cekik dengan badut tu. Weh, nasib baiklah. Tengok tu dia tengok apa. Weh, nasib baiklah dia lepaskan Solihin lepas kita buat bunyi dekat mainan tu. Rupa-rupanya memang dia nakkan mainan tu je. Bukan dia nak kacau kita sangat. Dia just nak mainan tu sebab sebab macam abang tu cakap, mainan tu kepunyaan arwah anak dia yang meninggal. So dia sayang sangat-sangat lah mainan tu. So sekejap, aku buat lighting. So guys, aku rasa video ni sampai kat sini saja. Sebab apa? Sebab badut tu pun dah dapat mainan dia balik. Mainan yang dia nakkan sangat. Mungkin sebab dia sayang sangat-sangat dekat anak dia macam tu. So tak apa, kita bagi je lah. Aku burnkanlah duit aku yang aku beli tu, aku bagilah dekat badut tu. Sebab satu, aku takut. Sebab kedua, aku kesianlah dekat dia macam tu. So aku rasa video ni sampai kat sini saja. Kita tamatkan video ni dekat sini. Kau duduk situ. Engkau jangan pergi mana-mana. Aku dah bagi tu. Kita jumpa lagi badut. So kalau korang Engkau nak jumpa lagi. Okay, Tak payah. kita tak jumpa lagi badut. So kalau korang suka video macam ni, aku nak minta korang tolong subscribe channel Seram kita. Dan jangan lupa like video ni. Dan komen banyak-banyak dekat bawah video apa yang korang nak kita orang buat macam tu. Sebab lepas ni akan ada banyak sangat video yang best yang sangat-sangat best macam tu. So kalau korang tak nak terlepas video tu, korang kenalah subscribe channel Seram kita. Dan jangan lupa like. Lepas tu komen Iman handsome ke, komen Soleh handsome ke. So korang komen dekat bawah banyak-banyak ya. Okay korang, jumpa korang di next video. Bye bye.